dia buat networking, dia perkenalkan klinik akan dibuka kan, jemput aunty datang ke klinik. So dia dah buat aktiviti-aktiviti tu. Even dia dah pergi ke sekolah, sekolah terdekat untuk buat talk sebagai contoh. Talk simple je, macam mana nak basuh tangan. Sekolah rendah lah kan. Macam mana nak hygiene, nak jaga hygiene tangan, hygiene. So dia partner dengan dental, pergi buat event kat sekolah sama-sama dengan dental, cuci tangan dan gosok gigi, contoh. So talk simple macam tu. So dia dah bergerak kerja-kerja marketing, awareness, dia punya outreach tu dah bergerak sebelum klinik buka lagi kan. So bila dah buka, dia design pula, maybe ada soft launch, ada launching day dengan promosi-promosi ataupun specific event pada hari pembukaan tu. Ada tetamu jemputan, dia jemput tetamu, dan dia buat satu event lah untuk mengatakan klinik dia secara official dah buka. Itu secara sebelum buka klinik tu lah. Dan bila dah launching tu, sebelum tu kita dah buat awareness campaign dah lah, ads dah berjalan, kita buat awareness campaign, klinik akan dibuka, doktor sekian-sekian akan serve community ni, and then kita dah buat AVG tadi, AVG test, kita dah buat business